Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Tengah-tengah hari kita pergi kutip terong. Terong kebun ni. Mari tengok Mak Ti nak buat pajeri terong hari ni. Allah, segar-segar terong kita kutip-kutip. Getuh-getuh di pokok. Lepas tu terus masak. Kan sedap gitu. Masak hot segar-segar. Senang je nak masak pajeri terong ni. Siap mari tengok. Ni Mak Ti kutip dulu. Terong ni. Dekat Mak Ti tanam ni ada 3 pokok terong. Boleh lah nak buat gula-gula terong. Allah. Kutip terong sekejap je. Tapi peluh jeruk. Jadi kita sat peluh dulu. Mak Ti guna tisu ni. Kalau awak nak guna tisu ni, boleh beli dekat beg kuning tu. Tisu ni dia boleh je nak buat lap muka ke, lap dapur pun boleh. Nak buat tisu kitchen lah, kitchen towel lah dia panggil. Nak lapik-lapik makanan ke, boleh juga. Marilah kita tengok dulu resepi pajeri terong. Tapi Mak Ti nak campur sikit dengan nanah. Ada nanah sutir dalam peti tu. Jadi kita nak campur lalu. Kalau nak siapa nak makan terong boleh makan terong, siapa nak makan nanah boleh makan nanah. Bahan-bahan dia macam nak gula ayam tapi hak bersih Terengganu. Mari tengok dulu. Senang sangat-sangat. Ni bawang putih, bawang merah, halia kuah kita blend dulu. Ni nak tumis. Bahan-bahan dia semua Mak Ti tulis dekat caption tu. Jangan bimbang. Mula-mula kita tumis dulu rempah 4 sekawang ni. Ni kulit kayu manis dengan kawan-kawan dia lah. Buah pelaga, buah pala cengkeh, gitulah. Lepas tu berbelacang, kita nak masak dulu belacang dengan cili boh. Goreng dulu belacang cili boh tu biar dia masak dulu. Lepas tu kita cuahlah kita blend tadi tu, bawang merah, bawang putih, halia kuah. Kita blend. Ni Mak Ti guna rempah cak bunga ros ni. Kalau saya awak tak jumpa cari rempah cak bunga ros ni, boleh je guna rempah gulai. Tak kisah brand dia pun. Kalau rempah cak bunga ros ni 2 hak masak, 2 sudu. Bukan. Sesudu hak masak, sesudu hak gulai. Dia ada rempah jenis gulai satu, masak satu. 2 pack Mak Ti tunjuk tadi kan. Pack di lain-lain tu. Masak dulu rempah ni. Bubuh air sikit. Kalau pekat sangat dia pekat, bubuh air. Kena masak dulu rempah ni biar dia masak betul-betul. Baru dia sedap. Ni Mak Ti tambah udang kering. Udang kering basuh-basuh tu. Lepas tu bubuh udang kering dalam sesudu besar tu. Sedap bau. Bakit rempah tu sedapnya. Ni tambah nisang. Nisang ni manisan ya. Manisan macam gula Melaka tu. Tapi dia hak keluaran negeri Terengganu lah. Orang Terengganu dipanggil nisang. Tambah nisang, kresek. Lepas tu kita bubuh terong dulu. Terong yang Mak Ti kutip tadi tu kan. Bubuh terong dulu. Terong ni macam kita mati air lah. Kita bubuh terong dulu. Biar setengah masak. Lepas tu baru bubuh nanah. Nanah ni hak masak lebu dah. Jadi kita bubuh kediang sikit lah. Tak payah celor sebab dia sedap manis dah. Nanah manis ni. Lepas tu barulah kita bubuh santan. Bubuh lah perasa tu. Garam, gula. Mendah ajinomoto sikit. Masaklah sampai dia masak. Sedapnya nak rasa ni sikit ni. Sedap-sedap sungguh. Allah, tumpah pula. Sedapnya. Kena try. Pajeri terong. Selamat mencuba.